temom dia tu. Jeut. Jenazah jeut ha? Jenazah jeut. Kiban, nak jeut nak solat ingat. Ha? Kau bisa pergi jeut kan? Kiban, nak ingat nah, jeut. Sembahyang jenazah dengan sembahyang fardu aja, fardunya tak temom jeut ya. Fardu kifayah dan fardu Id. Jeut tak temom. Taluk boleh. Ya, nhiều kata dengan jeut. Nak thang jeut. Jeut apa-apa. Jeut apa-apa. Apa? Walasahu apa ibarat. Walasahu sihatu janaid ma fardin. Walasahu sihatu janaiza ma fardin wa anna man nasya yadal khamsi kafahu tayammum lahunna. Dia ada sembahyang membah perlah je. Tapi hana taturi. Dia tengah tabah perlah. Hana taturi puluh puasa pumgre pun syak kembah ke kalam limang. Temo menuju tabah kada limang aju. Yang kali membah perlah kita tabah temo. Tapi yang cici pula. Walaupun makam boleh yang bayar ada. Kiban? Walaupun bayar adanya kalau makam boleh. Agak tidak orang gaitanya. Nah, perle sebab hukum perle jalan kan in aridi pula. Ini empat kali. Wal asahu wan nadru wala sahu fi zati yadati aw nyalari kama ma'afardin bitamuhid wa tayanan alaihi walaupun kata tayan natiji bi alam yahdur ghairu dengan bawah ana lain. Apa hukum asli kira? Hukum sembahyang jenazah tetap hukum perlu kifayah. Cuman masalah karena hana ulah ini. Yang tayan naridi. Nah, tayan naridi. Karena itu hukum. Kajian. Yang kata dah berat. Yang enggak jelas. Jadi lain. Sampai pegah-pegah pula ini. Kata dari mana? Sebelumkan Muhammad dia ya. Akam ayah. Nya beli Muhammad kali dari ibadat. Dari mana boleh bayar boleh. Lah itu enggak apa puno ti puno Muhammad tentang jeut tapi mentang Muhammad hendak ibadat. Membabak tip-tip 3.